Macam mana nak kumpul RM10,000 dalam masa 24 bulan? Yang pertama, tak ada shortcut, memang kena menabung setiap bulan. Yang kedua, untuk dapatkan RM10,000 tu, sebulan kena menabung sebanyak RM417. Tapi secara peribadi, saya tak simpan RM417 tu dalam akaun bank. Nanti saya akan korek balik duit tu. Jadi apa yang saya buat, RM417 tu saya simpan dalam bentuk emas. Saya menabung RM417 dekat dalam akaun Gap. Secara kasarnya, selepas 2 tahun, simpanan emas saya akan ada sekitar 15 gram. Tapi, magicnya dengan simpan emas ni, saya ada lebih 15 gram. Bukan sebab emas tu beranak pinak, tapi sebab seronok tengok gram emas bertambah dalam akaun. Dan bila saya keluarkan emas tu, saya 2 kali seronok. Saya nampak hasil simpanan saya tu. And of course, selepas 2 tahun, harga emas dah pun berbeza. Jadi, nilai simpanan emas saya bukan lagi RM10,000, malah lebih. Jadi kalau tuan-puan ada target untuk buat simpanan 2 tahun dan ke atas, saya sarankan untuk simpan dalam bentuk emas. Boleh mula dengan bajet RM100. Jadi kalau tuan-puan nak menyimpan dengan cara menabung dalam akaun Gap, boleh hubungi saya untuk saya kata sebaiknya atau follow step di pin video.